Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Selamat datang ke forum ilmiah kami yang bertajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh dalam Memartabatkan Bahasa Melayu. Saya Ayuni selaku moderator dan bersama saya dua orang panel hebat iaitu Sayyidah dan juga Hana. Forum kita hari ini akan membincangkan tentang sumbangan kedua-dua tokoh linguistik tersohor negara iaitu Profesor Dr. Asmah Haji Omar dan Profesor Dr. Nik Safiah Karim yang sama-sama memperjuangkan martabat bahasa Melayu melalui kajian, penulisan dan juga dasar kebahasaan. Baiklah, untuk membuka bicara, saya menjemput panel pertama, Sayyidah, untuk menghuraikan peranan tokoh pertama iaitu Profesor Dr. Asmah Haji Omar. Terima kasih moderator. Profesor Dr. Asmah Haji Omar merupakan tokoh linguistik yang sangat disegani, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa. Beliau memainkan peranan penting dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Yang pertama, Profesor Dr. Asmah Haji Omar telah memperkasakan linguistik bahasa Melayu. Beliau menjalankan pelbagai kajian dalam bidang fonetik, sintaksis dan sosiolinguistik. Kajian-kajian ini telah membantu membentuk sistem bahasa Melayu yang lebih mantap dan ilmiah yang menjadikan bahasa kita dapat digunakan dalam pelbagai bidang pengetahuan moden. Yang kedua ialah penggubalan istilah. Beliau aktif mencipta istilah-istilah baharu agar bahasa Melayu sesuai digunakan dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Usaha ini membuktikan bahawa bahasa Melayu tidak ketinggalan dan mampu bersaing dengan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Ketiga ialah penerbitan karya ilmiah. Beliau menulis banyak buku rujukan seperti Susur Galur Bahasa Melayu dan The Malay Grammar yang dijadikan bahan rujukan utama di universiti dalam negara dan juga luar negara. Hasil karya ini menunjukkan keupayaan beliau sebagai sarjana yang komited terhadap ilmu linguistik. Yang keempat ialah sumbangan akademik. Sebagai pensyarah dan penyelia, beliau banyak membimbing pelajar pasca siswazah dalam bidang kajian bahasa Melayu. Ini membantu melahirkan generasi ilmuwan baharu yang mampu meneruskan perjuangan bahasa. Akhir sekali, pembangunan dasar bahasa. Profesor Dr. Asmah Haji Omar turut menyumbang dalam pembentukan dasar bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu ini sentiasa diperkukuh di semua sektor. Kesimpulannya, Profesor Dr. Asmah Haji Omar bukan sahaja sekadar ahli akademik, tetapi juga pejuang bahasa yang berjasa besar dalam menjadikan bahasa Melayu terus relevan di era moden. Terima kasih Sayyidah atas kupasan yang begitu jelas tentang Profesor Dr. Asmah Haji Omar. Seterusnya, saya menjemput Hana untuk berkongsi tentang tokoh kedua iaitu Profesor Dr. Nik Safiah Karim. Terima kasih moderator. Profesor Dr. Nik Safiah Karim ialah tokoh linguistik dan pejuang bahasa yang tidak asing lagi dalam dunia kebahasaan negara. Yang pertama, pengembangan bahasa Melayu. Beliau aktif menulis dan menghasilkan karya ilmiah serta rencana yang mengangkat kepentingan bahasa Melayu. Tulisan-tulisan beliau sering diterbitkan di akhbar dan majalah bagi menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mempertahankan bahasa sendiri. Yang kedua, kepimpinan dalam institusi bahasa. Beliau pernah menjadi pengerusi Lembaga Pengelola DBP iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka dan melalui jawatan itu, beliau berperanan merancang dasar-dasar kebahasaan serta memperkukuh peranan DBP sebagai institusi bahasa negara. Yang ketiga, penulisan karya rujukan. Antara karya besar beliau ialah buku Tata Bahasa Dewan dan buku Wanita dan Bahasa. Buku-buku ini menjadi rujukan utama
dalam sistem pendidikan dan menunjukkan keupayaan beliau menggabungkan teori bahasa dengan keperluan masyarakat. Yang keempat, pejuang pendidikan bahasa Melayu. Beliau menekankan bahawa pendidikan bahasa Melayu perlu dijadikan asas perpaduan negara. Melalui pendidikan, bahasa Melayu dapat membentuk jati diri dan identiti rakyat Malaysia. Yang kelima, pengaruh dalam media. Nik Safiah juga sering muncul dalam media massa untuk mengulas isu-isu bahasa semasa, menunjukkan bahawa beliau aktif memperjuangkan bahasa bukan hanya di bilik kuliah tetapi juga di ruang awam. Justeru, jelas bahawa Profesor Dr. Nik Safiah Karim memainkan peranan besar dalam menjadikan bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi simbol perpaduan dan kebanggaan nasional. Terima kasih Hana. Sekarang kita akan beralih pula kepada pemikiran kedua-dua tokoh ini. Jadi, saya ajukan soalan pertama kepada Sayidah. Apakah pemikiran utama Profesor Dr. Asma Haji Omar dalam memperjuangkan bahasa Melayu? Terima kasih moderator. Jadi, Profesor Dr. Asma Haji Omar berpandangan bahawa bahasa Melayu mesti dimartabatkan sebagai bahasa ilmu. Beliau percaya hanya dengan menjadikan bahasa Melayu bahasa ilmu, barulah ia mampu bersaing dan kekal relevan di peringkat global. Selain itu, beliau juga melihat bahasa dan budaya sebagai dua entiti yang saling berkait. Menurutnya, bahasa Melayu ialah lambang budaya bangsa. Jika bahasa hilang, maka hilanglah identiti bangsa kita. Akhir sekali, beliau menekankan bahawa bahasa Melayu bersifat dinamik. Bahasa ini harus terbuka kepada perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk menerima istilah baharu daripada bahasa lain tanpa menjejaskan keasliannya. Pemikiran ini menjadikan perjuangan beliau nasional. Terima kasih Hana. Sekarang kita akan beralih pula kepada pemikiran kedua-dua tokoh ini. Jadi, saya ajukan soalan pertama kepada Sayidah. Apakah pemikiran utama Profesor Dr. Asma Haji Omar dalam memperjuangkan bahasa Melayu? Terima kasih moderator. Jadi, Profesor Dr. Asma Haji Omar berpandangan bahawa bahasa Melayu mesti dimartabatkan sebagai bahasa ilmu. Beliau percaya hanya dengan menjadikan bahasa Melayu bahasa ilmu, barulah ia mampu bersaing dan kekal relevan di peringkat global. Selain itu, beliau juga melihat bahasa dan budaya sebagai dua entiti yang saling berkait. Menurutnya, bahasa Melayu ialah lambang budaya bangsa. Jika bahasa hilang, maka hilanglah identiti bangsa kita. Akhir sekali, beliau menekankan bahawa bahasa Melayu bersifat dinamik. Bahasa ini harus terbuka kepada perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk menerima istilah baharu daripada bahasa lain tanpa menjejaskan keasliannya. Pemikiran ini menjadikan perjuangan beliau realistik dan berpandangan jauh. Baik, sangat menarik pandangan tersebut. Sekarang saya ingin menjemput Hana pula untuk menghuraikan pemikiran Profesor Dr. Nik Safiah Karim. Terima kasih moderator. Profesor Dr. Nik Safiah Karim mempunyai pemikiran yang seimbang antara tradisi dan kemodenan. Pertama, bahasa sebagai identiti bangsa. Beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu merupakan asas perpaduan rakyat dan identiti bahasa Malaysia. Tanpa bahasa, bangsa akan kehilangan akar dan jati dirinya. Kedua, keseimbangan antara tradisi dan pemodenan. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu dipelihara tradisinya, namun
dalam masa yang sama disesuaikan dengan kehendak zaman moden supaya tidak lapuk dan terus diterima masyarakat muda. Ketiga, peranan wanita dalam bahasa. Beliau banyak membincangkan hubungan antara wanita dan bahasa, menekankan bahawa wanita juga mempunyai tanggungjawab penting dalam memelihara dan mengembangkan bahasa di rumah dan sekolah. Keempat, pendidikan bahasa yang bersepadu. Beliau menyeru agar sistem pendidikan menekankan kemahiran bahasa secara menyeluruh, termasuk aspek lisan dan tulisan, supaya pelajar dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Terima kasih kedua-dua panel atas perkongsian yang bernas. Jadi, kita lihat di sini bahawa Profesor Dr. Asmah Haji Omar lebih menumpukan pada aspek ilmiah dan juga linguistik, manakala Profesor Dr. Nik Safiah Karim lebih menekankan pendidikan, perpaduan dan juga identiti bangsa. Namun, kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk memartabatkan bahasa Melayu agar kekal menjadi kebanggaan bangsa dan bahasa ilmu sejagat. Sekarang, mari kita lihat secara lebih mendalam perbandingan antara peranan dan juga pemikiran kedua-dua tokoh besar bahasa Melayu, iaitu Profesor Dr. Asmah Haji Omar dan juga Profesor Dr. Nik Safiah Karim. Saya serahkan kepada panel yang pertama, iaitu Sayyidah. Terima kasih moderator. Pada pandangan saya, dari segi peranan, Profesor Dr. Asmah Haji Omar lebih menumpukan pada bidang ilmiah dan linguistik. Beliau banyak menjalankan kajian dalam bidang fonetik, sintaksis dan juga sosiolinguistik yang telah memperkukuhkan lagi asas ilmiah bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga aktif dalam penggubalan istilah dan penerbitan karya akademik seperti The Malay Grammar yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Apa pula pandangan saudari Hana? Pada pandangan saya, Profesor Dr. Nik Safiah Karim pula memainkan peranan besar dalam aspek pendidikan dan dasar bahasa. Beliau menekankan bahawa bahasa Melayu ialah alat perpaduan dan identiti bangsa. Melalui kepimpinannya di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta penulisan karya penting seperti Tata Bahasa Dewan, beliau berjaya menggabungkan teori bahasa dengan keperluan masyarakat. Jadi, kita dapat lihat bahawa kedua-dua tokoh mempunyai fokus yang berbeza tetapi saling melengkapi. Profesor Dr. Asmah Haji Omar memperkukuhkan asas ilmiah dan juga struktur bahasa, manakala Profesor Dr. Nik Safiah Karim memperkukuhkan peranan bahasa dalam pendidikan, perpaduan dan juga pembentukan jati diri. Bagi sudut pemikiran pula, Profesor Dr. Asmah Haji Omar menekankan bahawa bahasa Melayu mesti dimartabatkan sebagai bahasa ilmu dan bersifat dinamik. Beliau juga menekankan bahawa bahasa Melayu ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan keasliannya. Sebaliknya, Profesor Dr. Nik Safiah Karim berpendapat bahawa bahasa Melayu harus mengekalkan keseimbangan antara tradisi dan kemodenan. Beliau juga menekankan peranan wanita dan pendidikan bahasa yang bersepadu sebagai kunci dalam memelihara bahasa Melayu. Jadi, sebagai kesimpulannya, Profesor Dr. Asmah Haji Omar lebih berorientasikan ilmu dan teori linguistik, manakala Profesor Dr. Nik Safiah Karim lebih berorientasikan pendidikan, perpaduan dan juga nilai kemasyarakatan. Namun, matlamat mereka tetap sama, iaitu untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai lambang ilmu, identiti dan juga warkah bangsa. Sekian sahaja forum kami pada hari ini. Terima kasih kepada panel Sayyidah dan juga Hana atas hujah yang sangat bernas serta kepada semua yang sudi mendengar. Sekian, terima kasih.